Ni ada kot. Hello. Hello. Ya. Okay. Tak ada bateri you enter. Okey, iman tu tadi kan? Tadi itu iman. Apa makna akidah? Dalam kertas ni, akidah bukan iman, letak sini kan? Akidah. Akidah apa dia? Simpulan kemas rukun-rukun iman di dalam jiwa. Itu akidah. Kalau akidah, ini iman, ini akidah. Simpulan kemas rukun-rukun iman di dalam jiwa. Jadi sebab tu dipanggil akidah, sebab simpul kemas. Dia kalau orang Terengganu panggil gogek ke gogek, kan? Dia tak kemas, dia bukan dipanggil akidah. Iman tu sendiri pun disebut sebagai percaya sungguh-sungguh tanpa ragu, baru jadi iman. Iman ni dia tak boleh ragu. Kalau ragu, tidak dipanggil iman. Apatah lagi nak disebut sebagai akidah. Jadi akidah ni benda yang disimpul di dalam jiwa kita ni mesti datang daripada sini. Baru dia berbaloi. Gitu. Jadi ingat baik-baik sumber kita. Sini nak tulis apa ni? Siapa ni? Apa makna wahyu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, itulah wahyu. Wahyu sudah tak diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah orang yang terakhir menerima wahyu. Jadi kalau berselisih di antara kita, yang ni kata A, yang ni kata B, yang ni kata C, apa yang perlu buat? Ayat berapa? Surah An-Nisa 56 ke 59? Ah, 59. Ayat 59, muka surat 87. Surah An-Nisa ayat 59, muka surat 87. Muka surat 87. Surah An-Nisa ayat 59, muka surat 87. Kan kalau selalu kan kita berselisih faham. Apa nak buat? Inilah ayat 59 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kerana apa? Kerana agama kita ni datang daripada atas ni lah. Sebab tu bila berselisih di bawah ni, siapa yang suruh ni? Siapa yang suruh? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa. Fa in tanaza'tum, sekiranya kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, faruddu ila Allahi war rasuli, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Ni daripada wahyu ni. Tengok dalam akidah apa yang disebut oleh wahyu, dalam syariat apa yang disebut oleh wahyu, dalam menyucikan jiwa apa yang disebut oleh wahyu, apa yang disebut dalam wahyu. Wahyu tu Al-Quran dan hadis. Hadis tu kena sahih. Okey, sekarang habis. Akidah ialah simpulan kemas rukun-rukun iman di dalam jiwa. Iman ialah percaya sungguh-sungguh tanpa ragu kepada semua rukun iman dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba puan-puan tengok soalan ni. Nombor 3 ni. Saya sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Apa guna saya solat?
Cuba puan-puan jawab. Ini kes betul. Ini soalan yang betul, kes yang betul. Yang sedang dirawat. Dia cakap, saya dah berdoa. Tiba-tiba dia tak dapat apa yang dia nak tu. Dan lepas tu dia kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Tak percaya kepada qada dan qadar. Tidak beriman dengan sepenuhnya. Apa masalah dia di sini? Dia dah berdoa tapi tidak dikabulkan. Sejak tidak diterima doa dia tu, dia solat jarang-jarang. Sampai itu berhapus dosa. Bersampai. Satu, dia kena betul-betul percaya kepada Allah. Kalau dari sudut sini kan, semua ni bermasalah. Kalau orang macam ni, semua di sini bermasalah. Kan? Sini dia tak belum lagi merasakan Allah sebagai itu, Allah sebagai Rabbul Alamin. Kan Allah sebagai yang disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab itu Fatihah pun dia kena hayati. Dia kena tahu makna. Kita sebut segala puji macam-macam mana pun Allah tentukan kepada kita, tak boleh tukar. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nabi doa yang Nabi akan lepas solat yang apa tu tak terjadi, entah alamat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Okey, jadi sini masalah dah. Sebab dia tak rasa Allah sebagai Rabb. Semualah kan belum kenal Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ilah, dan tidak kenal lagi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, kan? Allah menerima taubat. Banyaklah. Kan? Belum lagi masuk di sini. Di sini dulu. Sebab itu kita tak boleh lah puan-puan. Sebab tu kan dia memang kena Ya. Kena beriman kepada Allah tu, kena kenal Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai nama-nama, dan kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Macam tu. Ustaz, ada hadis yang orang heran kepada mukmin dapat baik alhamdulillah. Ya orang mukmin. Itu jauh lagi lah. Itu jauh lagi. Kalau level macam ni, memang yalah, nak kenalkan Allah sebagai Rabbul Alamin. Ada orang betul dah dia doakan dia nak Ramai orang tak dapat apa yang dia nak, tapi dia beriman kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Tak dapat pun kita kena sembah Allah. Sebab apa? Sebab dia Ilah. tujuan kita ni apa? Sebab itulah tujuan. Sebab kita kena kenal Allah tu sebagai Rabb dan kita ni sebagai hamba. Itu nombor satu. Tapi untuk sebab orang muda dia tak dapat, dia akan buat pada solat. Tak. Maksudnya kalau orang macam ni, maknanya dia bermasalah pada rukun-rukun iman tu. Kalau orang muda ni Ustazah, orang muda dia bila doa dia tak dapat. Yelah, kalau orang muda macam tu, maksudnya dia bermasalah dari sudut rukun-rukun iman tu. Beriman kepada Allah. Sebab itu dia basic rukun iman kan. Rukun iman. Sebab tu kita kena beriman kepada Allah dengan tiga tu. Dengan kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang Rabb dengan Ilah tu memang sangat penting lah. Sangat penting. Yang tu ada. Apa lagi jawapan puan-puan? Puan-puan nak jawab macam mana kalau macam ni kes ni? Ada orang jawab macam ni. Dia kata kita doa benda yang belum jadi. Yang dah jadi kita tak boleh. Kita kena doa sebelum jadi. Kalau dah jadi, dia jadi dah lah. Contoh kalau dalam kes ni, dia nak anak perempuan, dapat anak lelaki. Nak doa macam mana? Dah budak tu memang tu perempuan. Contoh kan. Kalau bab rezeki ni boleh doa lagi kan. Contoh lah, ada benda yang memang tak boleh tukar.
Tak boleh tukar, tapi boleh di doa tambah. Kan mungkin yang akan datang tu perempuan, contoh, ataupun sebaliknya. Macam mana lagi nak jawabnya? Dia bukan sekadar boleh jawab. Sebab iman ni dia kena feel, kan? Ya. Ya, itu satu. 3 cara Allah kabulkan doa. Satu, Allah kabulkan, kita panggil on the spot, kan? Terus, dapat terus. Satu, Allah tangguhkan. Mungkin bukan tahun ni, mungkin 5 tahun lagi. Satu lagi, memang Allah tangguhkan terus di dunia, Allah bagi di akhirat. 3 tu. Tapi yang tu dia kena iman dululah dengan yang lain-lain tu. Itu contoh iman yang tidak sempurna, ataupun kita nak cakap macam mana, jangan-jangan. Sedangkan solat tu dia tiang agama. Dia tiang agama. Kalau dulu-dulu kita mungkin rasa rukun-rukun iman ni simple saja, kan? Semua orang dah tahu. Tidak, perempuan, dia bukan masalah tahu. Dia kena feel, kena rasa, kena hayati. Okey. Nombor 2, takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbir pada permulaan solat yang mengharamkan perkara-perkara yang dilarang dalam solat, kan? Gitu. Takbiratul ihram. Yang ketiga, jamak dan qasar. Jamak ialah menghimpunkan. Himpunkan apa dengan apa? Himpunkan 2 solat kena letak di situ, iaitu jangan buat asar dengan maghrib pula, kan? Maknanya bukan sembarangan. Menghimpunkan 2 solat, iaitu Zuhur dan Asar, dan ataupun Maghrib dan Isyak. Jamak ni himpunkan 2 solat dalam satu waktu. Jamakkan dulu. Jamakkan tu kemudian qasar tu baru pendekkan. Pendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qasar maknanya memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dia tak boleh jawab memendekkan solat sahaja. Qasar ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jamak ialah menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu, iaitu Zuhur dengan Asar ataupun Maghrib dengan Isyak. Ni jamak. Qasar memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ada kalanya qasar tanpa jamak, ada kalanya jamak tanpa qasar. Qasar ni untuk siapa? Pelancong. Melancong. Okey, musafir. Qasar untuk musafir sahaja. Ya? Sakit boleh jamak sahaja. Jamak tu bila kita sebut jamak, maknanya jamak sahaja tu maknanya jamak tamam lah. Kalau sebut qasar, jamak dan qasar barulah jamak, kemudian buat 2-2 ataupun 3-2 lah kalau maghrib.
Jamak tu kalau tak sebut tamam pun jamak saja. Kalau tak orang maya jamak dah. Dia apa buat pak? Memang dapat pasal jamak. Qasar baru jadi 2. Gitu. Jamak ialah menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu, iaitu zuhur dan asar ataupun maghrib dan isyak. Manakala qasar ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Gitu. Qasar untuk musafir sahaja. Tulis selalulah dalam ni untuk musafir sahaja. Tulis itu dalam. Orang sakit tak boleh qasar. Orang sakit boleh jamak sahaja. Mana dapat tu? Daripada mana? Ini kita sedang bincangkan di tengah-tengah ni, syariat. Tentang syariat. Tentang solat kan, fiqh solat. Mana kita tahu qasar untuk orang musafir saja. Orang sakit tak boleh pendekkan solat. Daripada sini lah. Daripada sumber agama Islam. Adakah orang sakit qasar? Kalau tak tahu tu mungkin adalah dia kira logik kan. Dia kira logik kan. Orang sihat-sihat musafir boleh qasar. Aku ni sakit takkan tak boleh. Gitu. Jadi tak boleh memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat khusus untuk musafir sahaja. Orang musafir boleh jamak? Boleh. Boleh. Bila perlu boleh. Kat mana? Duduk kat mana? Duduk KT. So 5 hari tu boleh jamak masak. Dia ada tanya lagi. Lepas ustaz dia kata boleh. Tak mana nak. Ya kalau ikutkan pergi tu kan. Qasar. 5 hari tu. Kalau ikutkan maknanya berulang-alik setiap hari perjalanan. Tak stay lah. Dia duduk KT sini, dia nak ikut highway hari-hari lah. KT tu jauh kan, memang lebih daripada memanglah. Hari-hari. KT tu memang dah lebih. KT tu memang dah lebih. Kalau hari-hari musafir memang boleh lah. Qasar. Tapi musafir ni dia bukan selalu jamak. Kalau ustazah kalau macam tu kita prefer qasar. Qasar. Kalau anak kita kalau balik rumah dia sampai rumah kan, tapi bila dia pergi asrama dia hari yang sampai tu untuk the few 3 days tu boleh ke dia jamak? Itu memang perbincangan yang kompleks kan, sebab yang mana Mustautin tu dekat mana kan. Macam ni lah kalau sebaik-baiknya 3 hari kan, tapi pergi asrama tu dah kira Mustautin. Dan sebab apa? Sebab kita gini, benda-benda yang kabur macam tu yang menjadi khilaf tu kita keluar daripada khilaf. Sebaik-baiknya bila dah duduk asrama kan, dalam rutin dia tu tak payahlah jamak, tak payahlah qasar, dah masuk tempat dia dah kan. Untuk 3 tahun semasa duduk asrama tu orang tak kira musafir dah. Gitu. Yang kita boleh buat ialah sebelum sampai ke tempat dia siaplah kan. Gitu.
kalau kita naik bas daripada Madinah ke Mekah, Jauh tu. kita duduk Mekah kan lama, lebih pada 5 hari, berapa hari kan. Jadi bila dalam perjalanan tu katalah jam, jadi kita nak solat, katakan maghrib ni isyak, maghrib pendek, Jamak takdim. kita nak jamak di Mekah, tapi nanti kita akan duduk lama di Mekah tu. Jamak boleh, qasar tak boleh. Jamak boleh. Jamak boleh. Jamak boleh. Qasar tak boleh. Jadi kena tamam je lah. Tamam je. Kalau ada masalah gitu tu tamam je. Bila bermasalah macam tu, Dia macam kena juga berhenti nak. gini, contoh, kalau begitu kita tak nampak. Contoh yang soalan paling banyak macam ni ialah masa Covid. Masa Covid tidak dibenarkan berhenti kan? Mula-mula dulu RNR semua tutup. Macam mana ni? Tapi macam buat solat tu penuh, nak pergi toilet panjang. Ni untuk orang bermasalah. Untuk orang bermasalah jamak sahaja. Tu masalah dia. Contohkan bawa orang tua kan, orang tua. Dia bertongkat ke, dia memang tak ada orang jaga, nak daripada rumah anak KL ke rumah anak di mana? Ke Johor ke Perlis contohnya kan. Contohkan. Dia kalau tu nak pergi, dia tak boleh duduk, tanda cangkung pun tak boleh. Contoh kan. Macam mana dia nak buat? Jamak. Sama ada jamak takdim ataupun jamak. Boleh jamak di rumah lah. Di rumah, sama ada rumah kita nak bertolak ataupun masa kita sampai nanti. Kalau waktu tu memang tidak tak sempat kan, jamak mula-mula sebelum keluar tu lah. Tapi dia boleh jamak saja. Qasar jangan. Qasar dia kena keluar daripada tempat dia dulu. Sebelum keluar pun jamak dah. Jamak ni bukan untuk orang musafir, untuk orang susah, untuk orang sakit. Sakit dia nak berjalan, dia tak musafir lagi pun dia boleh jamak sebab dia akan menghadapi masalah dalam perjalanan. Jadi jangan qasar. Jangan qasar. Ustazah. Jamak tamam. Bang Mali, saya nak bawa mak saya dah tua. Mak saya dah tua. Nak pergi Perlis ni kan. Nak pergi ke Penang. Nak Penang lah Nak- Paman ni. Jadi kita suruh mak kita ni tinggal elok je. Jamak siap-siap dari rumah. Malah kita suruh mak ni, mak jamak terus. Jamak penuh, jamak tamam. Jangan qasar. 8 rakaat 3 orang tampak kamu mak. Itu tak apa dah nanti. Begitu, jamak tamam. Jamak tamam. So tak punya yang mak ni ada musafah dah. Ya. Kan untuk orang sakit boleh jamak kan? Macam doktor macam tu boleh kan. Ya. Qasar jangan. Bila kita ada masalah, memang masalah lah, tapi jangan. Jamak, kalau jamak solat tanpa sebab, dia jadi macam mana? Apa hukum jamak solat tanpa sebab? Ataupun sebab yang tidak munasabah, ataupun sebab yang direka-reka, tak susah mana pun padahal. Apa hukum dia? Dosa dah tak sah. Dosa besar lah, minal kabair. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita meninggalkan solat. As-salatu li waqtiha. As-salatu li... Apa ni? Ni ayat ni. Mauquta. Ni surat An-Nisa ayat 103. Muka surat 95. Ni kenapa jamak ni kena tengok sebab-sebab dia dulu baru boleh jamak. Ayat 103. Ayat 103 muka surat 95. Ayat 105. Ayat 103. Ayat 103 muka surat 95. Surah An-Nisa. Jumpa? Baca. Dah, siap dah. Baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha
kitaban mawquta. Cuba tengok terjemahan dia. Tengok terjemahan 103. Jumpa? 103. Terjemahan dia kat tepi tu. Okey. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Nih, yang bawah tu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Kan waktu-waktu solat. Syarat sah solat antaranya ialah masuk waktu. Masuk waktu. Sepatutnya masuk asar baru boleh solat asar. Bila jamak takdim, maknanya tak masuk asar lagi dah solat asar. Sepatutnya tak boleh. Tak cukup syarat sah solat. Tapi dikecualikan bagi problem-problem yang tertentu, masalah yang tertentu. Jadi tak bolehlah buat-buat masalah. Bila buat-buat masalah, dia macam kita meninggalkan solat pada waktu tersebut. Jadi dosa besar. Jadi untuk solat jamak tamam tu, qasar memang tak boleh. Qasar untuk musafir sahaja. Dengan syarat-syaratnya lah. Kira-kira nak pergi Cukar je qasar juga. Cukar apa? Kita duduk Cukar dah ni. Nak pergi Kuantan pun qasar juga. Qasar. Jangan dengan syarat-syaratnya. Jamak pun begitu juga. Sebab itulah puan-puan, siapa yang belum dapat ni? Yang ni sebab ada dua je lah hari ni. Jadi sebelah sini satu pejam mata, sebelah sini satu, sebelah sini satu. Terima kasih. Sebab itu dalam bab jamak, nanti kita akan buka lain kali. Bawalah selalu dalam bab jamak, oleh kerana untuk berhati-hatilah para ulama kata kalau maknanya untuk keadaan yang tertentu mungkin kita lebih baik untuk jamak suri. Dia bukan jamak takdim, bukan jamak takhir. Kalau betul-betul bermasalah, kita rasa okey, maksudnya kan kalau kita musafir kan memang masyaqqah, memang bolehlah jamak dan qasar. Kalau macam kita sakit contoh kan, sakit ni adakah Tuhan akan kira saya ni sebagai memang betul masyaqqah ataupun sakit sikit-sikit kan? Ketika tu kalau kita rasa tak berapa yakin, jamak suri ni apa dia? Hampir-hampir masuk waktu. Maksudnya kita selamat dari sudut mana? Kita selamat dari sudut kita masih mematuhi waktunya, walaupun sudah lewat. Itu jamak suri. Jamak suri mana sekadar gambaran macam jamak, tapi dia bukan jamak lah sebenarnya. Gitu. Rumi ke Jawi? Shin, short waw ra ya. Short waw ra ya. Maksudnya gambaran tu seolah-olah macam dia jamak, tapi sebenarnya bukan jamak. Gitu. Mana nak letak? Ni. Tak masuk dalam tu. Al-jam'us suri. Ini untuk orang yang itulah kan. Maksudnya yang anggar-anggarkan. Sakit yang itulah. Ustazah dah bagi contoh sebelum ni kan. Contoh kalau ada orang yang boleh balik pukul 4 kan. Katalah ibu ataupun bapa tu
Tak boleh, bukan tak boleh uruskan diri sendiri, kena orang ambilkan wuduk dia. Kalau pukul 4 balik, sempat lagi untuk jamak suri lah. Boleh solat zuhur dalam waktunya. Ambilkan wuduk kan. Lepas tu 4.30 baru masuk asar kan. Pukul 4 balik, sempat ambil semayang kan. Lepas tu mak solatlah zuhur dulu. Duduk sekejap, azan asar. Lepas tu semayang. Gitu. Jadi dua-dua boleh dalam waktunya. Sebabnya kalau orang tu boleh balik pukul 4, kalau orang tu balik pukul 6, mak siap-siap niat jamak takhir. Contoh gitu. Saja tak boleh. Kenapa? Kerana ayat 103 tu lah. Sebenarnya memang tak boleh kan. Lewatkan solat pun tak boleh. Apatahkah kita nak asar dalam zuhur dalam waktu asar, ataupun asar nak awalkan tak masuk waktu lagi, tak boleh lah asalnya. Syarat sah solat tu kan. Jadi benda ni bukan main-main. Gitu. Yes. Ya? Kata ibu saya kaki dia potong. Kaki dia potong. Lepas tu dia duduk atas katil lah. Adik bersihkan semua solat. Jadi boleh buat solat. Iyalah, boleh lah. Anak dia dekat rumah lah. Ada kat rumah. Maksudnya gitulah. Kalau kata kadang-kadang masalah tu dia bukan orang sakit sahaja. Penjaga orang sakit tu dia dah down, dia dah letih kan. Lama ni jaga ni kan. Jadi gitulah, maknanya tengok keadaan lah. Kalau keadaan tu biasa-biasa je, solat pada waktunya macam biasalah. Awal waktu solat, lepas tu solat lagi. Tapi kalau dalam keadaan masalah, hari-hari pergi pada hari tertentu yang pergi dapat rawatan ke apa-apa lah, masalah macam-macam kan. Gitu. Nyanyuk tidak diwajibkan lagi solat. Tebing suruh pun dia buat tak tahu gitu je. Kalau nak solat dia boleh. Ya, lah. Orang yang jaga dia tahu kan dia ni nyanyuk ke tak nyanyuk. Dia tahu. Kena tengok. Istihadah. Istihadah tak jamak. Istihadah belum lagi jamak. Istihadah ni darah selain daripada haid dan nifas, darah penyakit kan. Selain daripada haid dan nifas. Nanti elok kita bincangkan satu masa lah kan, masalah orang perempuan ni haid, banyak isu lah kan. Secara umumnya soalan tu kalau nak ditanya tentang apa, macam mana nak bersuci kalau istihadah. Jamak tak belum lagi lah jamak. Istihadah ni dikira dimaafkan dari sudut bukan nak jamak, sebab dia boleh gerak pergi mari, cuma darah saja selalu keluar kan. Jadi dia bukan kategori boleh jamak, dia kategori dibenarkan walaupun dia keluar, tapi boleh teruskan solat. Sepatutnya bila keluar kalau dia tu air kecil air besar, batal lah kan. Tapi dimaafkan sepasal dia tu bukan najis, dia sejenis penyakit. Walaupun dia keluar, kita pakai pad tu ikut dia, nak keluar banyak ke keluar sikit, bersihkan sebelum, lepas tu wuduk, solat macam biasa. Dia keluar, kalau dia keluar banyak sampai meleleh pun habiskan je lah solat. Kan ada jenis orang yang sakit kan. Ya. Apa ni? Ada istihadah. Cara istihadah tu dia hari keberapa biasa je. Maksudnya kan dalam penyakit yang tak normal lah maksudnya. Tak normal. Hari ke berapa dia tengok kepada kitaran haid masing-masing kan. Cuma secara umumnya ni kalau mazhab Syafi'i kan, mazhab Syafi'i. Kalau suci tu sebelum 15 hari, kalau sebelum tu dikira istihadah. Kalau haid tu lebih daripada 15 hari, lebih daripada istihadah. Tapi mazhab lain dia ada lain sikit. Tapi kalau ustazah akan tanya kebiasaan dia, kalau kata hari yang ke-14 tu dia keluar tu memang hitam lah kan, hitam. Kalau ustazah kata sebelum 14 tu kalau dah hitam gitu, dia bukan apa tu, dia bukan nyakit tu, dia memang dia masalah nyakit dengan haid ni, dia bukan berdasarkan hari semata-mata. Benda tu kalau dia mana kitaran cycle tu memang period, maka dia period lah.
Gitu. Kan darah yang tak normal, kan doktor akan bagi tahu kan. Sebab dia apa? Spotting tu kan. Sebab apa? Dia bukan kitaran yang normal lah. Head yang apa tu, dinding uterus tu, lubung tu. Gitu. Sebab tu biasanya kalau kalau soalan tu dia kena bagi tahu latar belakang. Berapa hari suci, kan head sebelum ni berapa hari. Kitaran sebelum ni berapa hari. Macam jenis doktor-doktor tanya lah kan. Jadi kalau memang sekali-sekala je dia kata, kadang-kadang cukup ni jenis kitaran head yang pendek kan, kitaran yang head yang pendek gitu, ataupun yang tidak teratur kemungkinan. Jadi kalau darah tu memang kita kenal dia bukan darah yang fresh tu kan, bukan yang menitik tu, dia memang permulaan head macam tu gitu. Bagi orang yang cycle dia, kita tengok jugalah. Begitu. Tapi secara umumnya kalau dalam mazhab Syafi'i ini 15 tak. Tapi tak mestinya begitu. Bagi setengah orang. Kena tengok juga jenis darah tu. Jamak dulu di rumah. Ustazah kena tengok dulu. Maksud Puan Zalina macam mana? Dia tak, ni bukan masalah musafir. Ini masalah orang sakit. Puan Zalina tanya ada ke tidak? Ada ataupun tidak? Nanti tu Ustazah, nanti Ustazah semak. Sebab saya rasa satu Ustazah saya dulu di Syria dulu. Dia kata Nabi buat, tapi jangan sebab di Syria ni azab yang tak akan terima kalau kita. Macam mana? Nabi buat. Dia kata Nabi buat, lepas tu? Tapi kita tak boleh nak heboh, nak cerita orang boleh jamak tamam. Tak, dia bukan masalah heboh ke tidak. Dia bukan masalah musafir ni. Musafir ni lain. Musafir dia kena keluar dulu daripada tempat tu. Okey, sementara tu cuba tengok ni. Nombor 2 tu cuba puan-puan senaraikan bila boleh jamak takdim. Bila boleh jamak tamak tanpa qasar. Jamak saja tanpa qasar. Jabat polis yang bertugas di jalan raya, the operation. Boleh tak tuliskan? Boleh tak seorang tuliskan? Syakir, siapa? Puan Khadijah. Tolong tuliskan. Tak ada. Baik ni yang tu. Nanti kan tutup. Tulis semua kan. Orang nak masjid ni tak boleh basah. Banjir ni tak? Banjir. Lepas tu yang ketiga bertugas. Yang macam doktor operation orang bukan. Tugas orang sana. Yang keempat
Puan-puan, mana tu? Sakit, bertugas, hujan atau berbanjir. Tempat kita ni kalau musim hujan orang jamak tak? Adakah semua sejenis hujan boleh jamak? Tidak boleh. Macam tu. Jadi Puan Zalina, hadis yang tak tahulah macam mana bunyi tu, hadis tu yang ada ni bukan maknanya, bukannya yang ada ni ialah dalam bentuk hadis ni riwayat Muslim. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zuhra wal asr jami'an bil Madinah fi ghairi khawfin wala safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat jamak lah zuhur dengan asar di Masjid Madinah. Pada masa berada di Madinah, maknanya bukan musafir lah lagi dia ni. Bukan dengan sebab takutkan musuh dan bukan juga dengan sebab permusafiran. Jadi daripada dalil hadis inilah bahawa para ulama mengatakan dia bukan sebab musafir sahaja jamak ni, dengan sebab-sebab yang mendesak, sebab-sebab yang mendesak, bukan sebab saja-saja kan. Sakit kepala sikit jamak takfir lah kayak gini. Tak boleh lah kan. Gitu. Hadis itu menjadi dalil kepada jamak tu bukan untuk qasar sahaja. Untuk perkara-perkara yang mendesak. Tapi yang pergi ke musafir daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah ke Mekah tu tak adalah jumpa. Kenapa pula tidak boleh diwar-warkan? Tak boleh lah. Hadis itu yang menjadi dalil kepada jamak orang sakit semua tu. Apa ke? Gitu. Tak, sebab gini puncanya pada ustazah sebab dia tak pisahkan antara jamak dengan qasar. Qasar memang tak boleh dalam bilik kita, dalam rumah kita sebelum musafir, tak boleh. Memang tak boleh qasar. Jadi kalau selalu sebut tu maya jamak qasar, tak tahu mana satu jamak dengan qasar. Sebab itu sebabnya kita terangkan ni dia berbeza. Qasar tu dia kena syarat dia keluar dulu lah. Qasar kalau jamak tak ada apa, tapi dengan syarat dia ada sebab yang mendesak. Gitu. Tapi kenapa lagi jamak? Kenapa ada permusafiran dan keperluan mendesak hadis tu? Apa dia? Sebab hadis tu kata Nabi jamak tanpa ada sebab. Bukan sebab tak ada sebab. Bukan sebab takut ataupun bukan sebab musafir. Ada sebab lain. Cuma dalam hadis tu tidak dinyatakan sebab secara khusus. Bukan saja-saja, mana boleh saja-saja kan, tak ayat tadi tu. Cuma dia kata bukan dengan sebab takutkan musuh dan bukan dengan sebab musafir. Sebab-sebab lain lah yang tadi tu. Sakit kan. Dalam hadis lain disebabkan hujan. Hujan tu macam mana? Hujan di tempat-tempat yang tertentu berlumpur. Celup sekat betis. Gimana? Hujan tempat kita ni tak payah jamak. Banjir. Okey, puan-puan buka ni. Puan-puan buka ni, Ustazah bagikan ni. Siapa yang ada dalam grup lah. Siapa yang tak ada dalam grup, tolong grup mana Ustazah nak hantar? Sekejap. Sekejap. Puan sebelah Puan Zunaida. Puan apa yang baru nak berkenalan? Saat masa banjir itu besar, saya rasa semayang tu macam terbeban sebab kita tak ada pakaian, kita bawa masa sebentar untuk ke mana melempar. Kalau tahu mesti jamak beban. Memang tempat pemindahan tak ada air, susah. Ya. Itulah kata. Cuba tengok ni. Cuba buka yang tu. Bilakah solat boleh dijamak secara tamam?
Dah jumpa? Dapat. Kalau kita tak jumpa ayat Al-Quran, kita tak jelas kan. Itu dalil ayat Quran tadi 103 surah An-Nisa, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Gitu. Dalam bahasa Inggeris apa dia, Puan Zunaidah? Salah is an obligation on the believers that is tied up with time. Maknanya terikat dengan masa. Kita tak boleh tak boleh pandai-pandai lah nak lepaskan kita daripada ikatan masa tu, kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Gitu. Kan? Okey, bilakah baca yang dalam tu ya? Bilakah solat boleh dijamak secara tamam ataupun sempurna rakaat tanpa qasar? Ini sebenarnya jawab secara spesifik yang hari tu yang kita bincang sebelum ni. Jawapan ringkas: A. Solat qasar untuk orang musafir sahaja. Solat jamak untuk musafir dan bermukim. Dengan syarat-syarat yang tertentulah. Qasar dan jamak adalah dua bentuk keringanan yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya dalam beribadah. Dia bentuk keringanan, sepatutnya tak boleh kan? Qasar ialah memendekkan salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, manakala jamak ialah menghimpunkan 2 salat fardu dalam satu waktu, iaitu salat zuhur dengan asar ataupun salat maghrib dengan isyak. Salat qasar hanya dikhususkan kepada orang bermusafir sahaja, manakala salat jamak dia syariatkan kepada orang bermusafir dan juga orang bermukim. Ini bermakna orang musafir boleh qasar dan jamak sekaligus berdasarkan dalil, antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safaratin safaraha fi ghazwati Tabuk, fa jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya. Qala Sa'id fa qultu li Ibn Abbas ma hamalahu ala dhalika, qala arada an la yuhrija ummatahu. Abdullah bin Abbas melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan salat fardu dalam satu perjalanannya dalam perang Tabuk. Baginda himpunkan salat zuhur dengan asar dalam satu waktu dan salat maghrib dan isyak dalam satu waktu. Salat jamak lah tu. Kata Sa'id, iaitu perawi hadis, saya bertanya kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas yang siapa? Abdullah bin Abbas tu sahabat lah. Kan sahabat. Sahabat yang merawikan hadis ni. Apa yang mendorong baginda buat begitu? Jawab Ibn Abbas, baginda tidak mahu menyukarkan umatnya. Ni, dia tu dia tak nak susahkan umat dia tu. Dia bukan ikut pandai-pandai dia kan. Bukan pandai ikut tu guru ni, dia bukan tu guru ni. Dia tu Nabi Rasulullah kan. Jadi sebab apa? Sebab dia ni bercakap tentang agama, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap tentang agama, dia tak buat tentang agama melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Nabi ni Nabi ni jangan duk samakan dengan orang lain kan, sebab dia sumber syariat. Nampak? Dalil jamak bagi orang musafir. Jadi musafir boleh dua-dua, jamak dengan qasar. Okey, ni kita cakap tentang jamak ni, bukan tentang qasar. B. Orang bermukim boleh salat jamak tamam apabila ada kesukaran mendesak. Orang bermukim ni kan boleh jamak ni, boleh jamak tamam. Bila sebut jamak, kalau tak sebut tamam pun dah jadi jamak tamam lah. Sebab jamak ni menghimpunkan tanpa qasar. Kalau qasar baru pendekkan. Orang bermukim jamak saja ke jamak tamam? Salah tu. Jamak tamam ke jamak qasar ke jamak tamam? Jamak qasar jamak tamam kan. Betul lah, jamak qasar jamak tamam betul. Tapi untuk satu waktu saja tu. Jamak ke qasar? Kalau jamak tu dua waktu. Jamak saja ke jamak tamam? Untuk sembahyang zuhur. Untuk sembahyang asar. Contoh gini kan, contoh kita dah salat zuhur kat rumah. Tiba-tiba ada kecemasan, kita nak pergi jauh kan, keluar pukul 3 mayadun zuhur. Sampai di tempat tertentu
Kita nak sembahyang asar je lah kan. Mana boleh jamak dengan maghrib. Sembahyang asar saja. Jadi kita ni nak jamak saja ke jamak tamam? Kita ni nak jamak saja ke nak jamak tamam? Jamak tu tamam dah. Tamam tu sempurna 4 rakaat. Kan jamak tu kan. Jamak tu kalau sebelum qasar dia tamam dia sempurna 4 rakaat. Kalau qasar baru jadi 2. Bahasa Arab. Penuh sempurna, tamam penuh sempurna 4 rakaat. Ya? Tapi Zuhur dia buat waktu Zuhur. Asal sampai kat tempat tu dia buat asal je 2 rakaat. Asal Boleh sangat lah. dia tak jamakkan dengan Zuhur. Jamak lain, qasar lain. Sebab itulah Ustaz dah pisahkan tu. Biar apa ni kita faham tu. Jamak tu apa dia, qasar tu apa dia. Ada ketikanya kita nak qasar sahaja, tak jamak. Jadi soalan tadi siapa-siapa tempat kita mayat tu tadi. Kita ni nak jamak saja ke jamak tamam? Tidak jamak dah lah, qasar. Kita ni nak qasar ke tidak? Gitu. Tu soalan yang betul. Ada ketikanya memang kita kena qasar sahaja, tak boleh dah jamak dah, mayat dah tak dijamak benda dah. Gitu. Kan betul. Istilah tu betul tak disalahfahami? Betul. Kan berdasarkan soalan-soalan Wan boleh? Wan? Maksudnya Safi tu lebih baik qasar dah daripada kita sembahyang penuh 4 rakaat. Macam tu. pandai. Sebab itu rukhsah. Itu rukhsah yang diberikan kepada Tuhan kita. Tak sudah memanglah Allah. Baknya kita kita molek kan, kita molek semua tu. Apa salahnya kalau kita sembahyang 4 rakaat? Memang tak salah. Tapi itu rukhsah, keringanan yang Allah kurniakan kepada kita. Kita gunalah gitu. Jadi kalau kita solat 2 rakaat pun, kalau qasar tu saya sembahyang 4, awak sembahyang 2. Dia jangan sama musafir kan. Awak sembahyang 4, awak sembahyang 2, saya sembahyang 4. Duk rasa kita banyak pahala. Tak sama je pahala. Sebab itu keringanan yang Allah kurniakan, dia tak kurangkan pahala tu. Tapi sembahyang jangan tak khusyuk lah. Gitu. Kan. Ambil sembahyang betul-betul. Gitu. Dia tidak kurang pahala. Kalau kita buat kata-kata sampai kita banyak masa kan, kita boleh tak buat jamak qabli, boleh tak buat sunat qabli awaknya? Tak payahlah. Tak payah. Dia gini. Gini satu lagi. Dia asalnya sebab musafir ni orang gaduh lorak. Itu Allah kurniakan kepada dia 2 rakaat saja. Jauh lagi nak jalan naik unta ni pada pasir ni. Kan. Jadi oleh kerana dipendekkan tu dah, kalau kita ditambah pula qabliyah 2, qabliyah 4, betul 2, jadi hikmah dia tu tak berapa nampak dah kan. Yang asalnya ikut sunnahnya, maknanya tidak disyariatkan kepada kita. Dalam musafir tu qabliyah ba'diyah tidak disyariatkan, kecuali yang tidak boleh dijamak tu. Salat sunat subuh disyariatkan lah. Salat sunat qabliyah subuh tu. Kemudian salat duha disyariatkan. Gitu. Kalau subuh tu kita boleh main sunat lah. Boleh, bukan tak boleh. Yang zuhur pun boleh. Tapi maknanya gitulah. Dia sudut hikmah dia tu. Kenapa kita gabungkan dengan hikmah dia tu, dipendekkan supaya kita boleh meneruskan perjalanan. Sebab itu penting puan-puan, dalam kita musafir ni, yang penting kalau puan-puan musafir kan, logak gaduh kan, nak pergi airport lagi dah tak ada orang teman, kita dah pencen-pencen ni kan, jalan sendiri macam tu, nak laju-laju sangat tak boleh kan, mana surga tak tahu contoh kata. Jadi kalau kita nak dapat makan penuh dalam keadaan musafir, dah lah sembahyang zuhur 2, dah, lepas tu asar 2, lepas tu qabliyah ba'diyah pun tak ada. Syarat dia kena ada apa? Kena ada apa sebelum ni? Bab ikhlas dulu. Kena ada rutin.
Mak ikhlas dulu kan. Gini, orang ni dia ni memang selalu solat qabliyah Zuhur 4 rakaat, dua-dua. Lepas Zuhur 2 rakaat solat sunat. Solat sunat 4 Zuhur, lepas tu 2 sunat 2 rakaat. Tiap-tiap hari gitulah dia. Sehinggalah dia nak pergi mana-mana lah, nak naik flight ke apa kan. Jadi dia semayang dua-dua. Dia niat lah, hari ni musafir, tak dah ni bukan kata tak berbuat kan, tapi sebab kita musafir, tak dah. Jadi memang kita niat, kita ni ingat rutin kita tu. Dan bukan bermakna kita tak nak buat kan. Jadi makcik A tadi tu ataupun puan B tadi, dia dapat markah penuh, complete. Dia dapat markah solat rawatib 4 2 selepas. Dia dapat markah penuh 4 Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, complete. Sebab apa? Sebab minat dia, dan satu lagi dia ada rutin. Puan C tak ada rutin tu. Tak ada rutin tu, tak ada. Dia tak buat, dia tak dapat markah. Jadi penting kita ada rutin. Rutin sebelum. Dan kita tak boleh rasa mujur je kok tak payah buat. Ada mujur dia buat tu. Tak ada lah. Sebab apa? Sebab niat tu kan, niat tu. Niat tu kita kata faham? Boleh? Rutin. Jadi sebelum kita musafir tu kena ada rutin dululah. Gitu. Sebelum kita sakit, sebelum kita musafir, itulah. Sebelum tiba masa tak sempat buat tu, tak buat tu sebab apa? Sebab tak sempat lah. Sebab tak sempat, sebab tak mampu. Baru dapat markah penuh. Sebab itulah innamal a'malu binniyat. Dalam musafir kita tu masukkan niat-niat yang baik-baik lah. Sebab apa kita musafir tu? Sambil tu kita ziarah orang ke, dia masuk amalan-amalan soleh. Orang pergi konsert hiburan, konsert nyanyian Coldplay. Tidak syar'i dah perjalanan tu. Jadi tak boleh lah jamak kan, sebab dia niat pada ni kan, dia kena solat macam biasa. Dia baca sebab akan niat dia tu untuk hiburan, melalaikan. Jadi dia tak boleh, dia tak layak untuk jamak kosor, jamak ni. Dia perlu jamak macam solat macam biasa. Saya tak tu nak pensar kalau orang kita tengok konsert kan, nak nyanyi tu macam mana tu kan. Macam bola sepak macam mana, kalau kita tengok untuk sukan boleh tak? Bola sepak tu konsert sini dengan Maliza macam bola sepak tu dia. Tak jujur boleh ke dalam Islam kan, kalau kita nak memang ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa kalau musafir itu tidak syar'i, maka tak boleh. Dia tidak layak untuk mendapatkan rukhsah tersebut. Memang ada. Memang ada. Tapi perempuan kena ingat gini satu lagi. Kita ni dalam kita berinteraksi bukan dengan orang macam-macam. Memanglah sepatutnya dia tak rugilah konsert nak benda kan. Kalau mati tu macam mana kan. Ustazah sejak Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Jadi maknanya Islam dia tu tak berapa elok lah. Gitulah kalau ikut hadis tu nak pergi konsert. kata tu boleh tak? Apa dia nak tulis apa? Yang meninggalkan tanda Islam, Min husni islamil mar'i. Boleh hadis. Nanti sebelum padang. Kita punya Ustazah.
buat benda-benda ni kan, kita nak buat apa-apa kita ingat ni kan, dosa kita ni. Kalau kita buat dosa, gali lubang. Amalan kita ni, amalan kita kan apa ni? Satu amalan, tiga benda yang menambah. Satu amalan. Satu lagi, ada 3. Istighfar, mohon ampun. Yang ketiga ialah ujian. Sabarlah, maksudnya sabar dengan ujian ataupun musibah. Sebelum buat yang tu, Islamil mar'i. Ni bila kita buat dosa, lagi banyak dosa, lagi banyak lubang kita. Lagi dalam lubang. Lagi dalam lubang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Ni daripada amalan soleh. Amalan soleh ni, puasa sebulan Ramadan, banyaklah timbung tanah ni, cover dosa kita. Sebulan Ramadan tu banyaklah tanah tambung kan. Jadi kerja kita ni tahulah, dia kalau penuh gini barulah naik atas tu, barulah banyak menimbung. Selagi dah penuh nak timbung ada. Gitu. Jadi amalan soleh. Jadi maksudnya puan-puan, maknanya kalau dalam kehidupan kita ni, kita kena anggarkan amalan-amalan kita ni. Biar jadi yang ni ataupun jadi yang ni. Setiap hari sepanjang masa lah. Tapi memanglah ada yang buat ni, selain tambah, lepas tu gali pulak. Kan? Jadi kalau kita nak musafir pun biar berbaloi lah. Nak habiskan duit, biar berbaloi lah duit tu, biar jadi amalan soleh. Konsep tu dia tak jadi amal lah kalau dia, nama dia konsep amal. Tapi dia tak jadi amalan lah kalau dia bercampur maksiat. Carilah amalan-amalan yang lebih pasti menjadi amalan soleh, gitu kan. Gitu. Sebab tu bila orang yang faham ni, kalau orang yang faham sini, itulah tanda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ni antara tanda kebaikan ataupun keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang, ni apa yang, la ni tidak, yaknihi penting baginya. Hadis. Tengok Korea, tengok Hindustan, agak-agak menambah lubang tak? Menambah lubang, bukan menutup lubang. Agak-agak. Bila kita nak buat tu, kita agak-agak. Semakin lubang semakin dalam ataupun semakin tohor. Gitu. Banyaklah sekeliling kita kan. Cabaran-cabaran tu memang banyaklah. Islam. Hadis ni hadis hasan. Hadis Hasan. Hadis hasan
Kita ulang sikit, kita ada sahabat baru Hadis ni dia kalau kena letak dia hadis ni dia asalnya sini Al-Quran dan hadis. Hadis ni wahyu. Sebab apa hadis ni wahyu? Sebab Nabi SAW tidak bercakap tentang agama, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ambil mana tu? Daripada suratul Najmi. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan Nabi Muhammad itu tidak bercakap tentang agama mengikut kemahuannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diperkatakannya itu, siapa kata? Nabi Muhammad kata itu tentang agama ialah apa yang diwahyukan kepadanya, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Gitu. Jadi sebab tu wahyu ni Al-Quran kena letak hadis lah. Gitu. Jadi mana tadi? Jadi hadis ni puan hadis ni masalah dia banyak ada palsu banyak juga. Kan? Jadi hadis ni ialah apa dia? Puan ni kena ingat mulut jadilah tengok notanya yang lama-lama ni. Apa makna hadis? Hadis ialah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara benar, bukan secara palsu. Sama ada perkataan, perbuatan, sifat, dan pengakuan Rasulullah SAW. Itu hadis. Hadis ni yang sampai kepada kita ni sepatutnya yang benar lah. Tapi yang sampai kepada kita ni ada tiga kan, bubuh sini. Dia ada sahih, dia ada hasan, dia ada dhaif, dia ada sangat dhaif, sangat dhaif, dia ada palsu. Yang palsu ni macam duit palsu lah. Kalau duit palsu, dia duit ke tak sebenarnya? Tak, dia kertas je lah. Dia kertas, dia bukan duit. Macam juga hadis ni bila palsu tak jadi hadis lah. Dia bukan hadis. Dia bukan duit, dia bukan hadis. Jadi untuk kita faham ni nak hafal sahih ni benda apa kan? Kita nak faham qasar dengan jamak pun tu kadang nak mari hadis pula ni sahih. Kita buat macam orang umpama saja, tak sama. Umpama sahih ni TikTok, bukan TikTok. Bukan TikTok. Kalau orang maknanya dia sangat sihat, macam boleh pergi ke angkasawan tu, dia TikTok lah tu. Hasan ni sihat, sihat lah boleh. Macam kita ni boleh mari kan, sihat lah ni kira ni. Dhaif ni macam ward, orang duduk dalam ward. Dia tak boleh duduk ni. Dia kena masuk ward. Masuk ward. Dia kena masuk ward. Orang yang di dalam ward tu, inilah umpama ada dhaif macam tu lah. Orang sakit. Sakit tu pelbagai jenis. Macam-macam jenis. Ada dhaif pun ada macam-macam jenis. Sangat dhaif ni, ada sangat dhaif ni ICU. Hadis yang sangat dhaif ni umpama orang dalam ICU. Tapi tak sama, umpama saja. ICU dia mungkin boleh hidup semula. Boleh sihat balik kan? Yang ni tak lah, pasal dia bukan orang. Umpama nak bayangkan kesakitan dia tu, ICU. Jadi yang sangat dhaif ni orang tak buat kira cara. Gitu. Palsu ni seumpama orang mati, tidak boleh dibiarkan, perlu ditanam. Contoh umpama tu. Jadi kalau hadis kita ni mana? Hasan. Hasan. Dia bukan sahih, dia hasan. Okeylah untuk sekadar untuk ni kan, dia bukan ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini antara ada ulama yang memasukkan hadis ni dalam hadis-hadis usul, maknanya hadis-hadis core dalam agama kita. Hadis-hadis core dalam agama kita. Nombor satu semua yang diterima oleh para ulama ialah hadis satu dalam Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Tu. Hadis core tu. Antara hadis core tu hadis yang dalam bid'ah tu. Siapa yang buat suatu benda yang tidak ada dalam urusan kami, maka ia tertolak. Nombor dua. Kemudian ada yang ada tak tiga, ada empat. Yang ni ada yang masukkan ni dalam hadis core tu. Betul lah kan? Betul lah. Punca kita tak bertambah yang ni semakin ni sebab ni buat-buat hari-hari tu. Yang ni juga dia menjelaskan. Hadis yang hasan ni juga boleh menjadi penjelas kepada makna suratul Asr.
Kan manusia dalam kerugian semuanya. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Itu. Ni. Kemudian tu. Ini contoh hadis hasan. Hasan. Hadis ini apa kita kata quiz on the spot. Contoh hadis sangat dhaif apa dia? Contoh hadis palsu, contoh hadis palsu ni out tak boleh guna. Begitu juga dengan sangat dhaif. Tidak dimasukkan ulama dalam kitab-kitab mereka. Contoh hadis palsu apa dia? Minum kopi sunnah Nabi. Minum kopi sunnah Nabi. Itu baru je tembok tu. Orang nak jual kopi tu. Apa lagi hadis palsu? Ila yang rejak. Rejak bulanku, rejak bulan Allah. Syakban bulanku. Ramadan bulan umatku. Dia banyak lagi, panjang lagi hadis tu. Lepas tu dia buat mari kelebihan solat bulan Rejab, solat Rawaib. Ramadan yang pertengahan tu makfirah. Tak apa, tu nanti dulu. Okey. Contoh ni bulan Rejab ya. Itu palsu. Apa lagi palsu? Sesiapa yang menyambut maulid dan menyebabkan orang membaca qiraah maulid, menyebabkan orang baca qasidah maulid. Qiraah maulid tu akan dia tu umpama apa dia? Dia dapat selamat daripada api neraka ke, dia seolah-olah menghidupkan Islam ke, dia ada banyak besi. Hadis palsu. Contoh hadis sangat dhaif. Ini ya Allahumma barik lana Ramadan rejak sampai Yang tu ni barik lana yang ni. Tu. Bukan yang ni. Yang tu yang ni. Yang ni contoh. Solat tasbih ramai sebut sini. Solat tasbih ramai yang sebut sini. Ramai juga yang sebut sini. Macam Imam Nawawi tu dia tak nak terima tu sebab tu lah. Bagi Imam Nawawi. Dia pelbagai pandangan. Jadi dia kalau yang sahih ni dia tak akan berbeza pandangan. Mana ada orang berbeza pandangan tentang solat duha contohnya kan. Gitu. Tak apalah yang tu ni contohnya ni sangat dhaif ni ialah hadis sangat dhaif ni, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu siapa juga? Ada orang sebab itu tak sama kan. Ada orang perempuan lah kita tak tengok lah orang lelaki. Sebab kita duduk belakang kan. Kalau tengok orang lelaki kat rumah kita je lah kan. Ada orang lepas bagi salat Assalamualaikum warahmatullahi, rukun salat kan. Salam pertama tu Assalamualaikum warahmatullahi, dia jadi sunat. Habis dah semayang, habis dah rukun dia, sunat pun habis dah. Lepas tu yang sapu ni, kalau kita tengok orang rumah, ada yang sapu mulut kepada hati, ada sapu hidung, teh gitu, ada yang sapu muka semua ni, urut 2 kali, contohnya. Ada yang sapu daripada kepala sampai sini. Macam-macam bersih. Soalannya mana yang betul? Nak sapu kat mana? Tak sapu muka. Sapu hidung ke? Sapu mana? Tak sapu. Jadi hadis yang sapu tu adalah hadis yang sangat dhaif. Sangat dhaif. Tak ada dah. Tak ada. Hadis tu memang sangat dhaif. Kalau kita nak bagi tahu. Sebab tu dalam kitab-kitab dia tak ada. Tidak akhiri dengan salam kan. Kebanyakan. Kecuali kitab yang tertentu saja ada. Itu adalah hadis yang sangat dhaif. Sebab tu bila kita pergi Mekah lah terutamanya kan, ataupun pergi ke tempat-tempat lain, ramai dah orang tahu. Bagi saya kenapa orang ni tak raut muka. Kita raut muka. Saya nak raut. Ada kan. Ada orang ustazah bagi tahu kan. Dah sebab tanya nak raut mana. Kenalah jawab nak raut kat mana. Asalnya tidak ada. Tidak ada hadis yang dhaif. Hasan sahih, dia sangat dhaif. Jadi tak payah raut. Tak payah. Kalau raut pun kalau raut pun maknanya dia macam tak ada dah. Itulah hadis yang sangat dhaif. Hadis tu dia sekali dengan doa dia tu kan. Hadis tu sangat dhaif. Tak ada juga, tak ada. Tak ada kan? Tapi tak ada lah, tak haram lah buat. Wajib sebelum baca Quran. Kan? Kalau kita tak
Gitu. Ada soalan? Kalau kita baca doa biasa kita boleh lah. Boleh. Kalau ikut Itu doa kan, itu bukan sebabnya. kalau ikut cara Nabi tu satu kita kita sayang. Itu lain kali lah. Nanti kalau banyak sangat kan, biar dulu yang tu ni. Ini contoh hadis sangat daif tu, yang tu lah. Jadi kalau sebab sebab tempat-tempat orang yang tak tahu, dia anggap yang tak tahu tu salah. Kan? Saya baca lah, ada salah satu sahabat lah, dia kata aku melihat Nabi Muhammad solat, dia letak ni dulu, kawan yang ni. Tu nanti. Yang tu nanti. Biar dulu yang tu. Yang sikit-sikit tu biar dulu. Biar dulu. Ini contoh je, contoh untuk apa tadi? Puan, sambung yang tadi. Bila solat tamat tadi. Solat qasar hanya dikhususkan kepada orang yang bermusafir sahaja. Itu dalil tadi kan. Dalil tadi orang bermukim pula bahagian B. Saya letak dalam grup tu. Puan sahabat kita, sahabat baru tu, dia dapat ke? Dah bagi okay. B, kita baca yang B tu. Orang bermukim boleh solat jamak tamak apabila ada kesukaran mendesak. Orang bermukim boleh jamak sahaja tanpa qasar, hanya apabila ada kesukaran yang tertentu. Ini nak bagi tahu bukan boleh buat ikut dalam maksudnya kan. Susah sikit jamak. Memanglah. Kan. Hikmah dibenarkan jamak solat kepada orang bermukim ialah untuk menghilangkan kesukaran mendesak yang hadapi ketika itu. Ini selari dengan maksud ayat Al-Quran di qaulihi ta'ala. Itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah nakkan kemudahan kepada kamu. Allah tidak mahukan kesusahan kepada kamu. Allah tidak jadikan ke atas kamu dalam agama ni perkara-perkara yang menyukarkan, yang menyusahkan. Yang menyusahkan ni maksudnya di luar kemampuan kita lah. Kalau bagi saudara baru, semayang ni susah kan. Nak faham satu rakaat tu, ya Allah ya Tuhanku, letih. Dia tak boleh nak faham daripada teks. Banyak benda kena buat amali kan. Kalau kat sekolah kena amali semayang ni, barulah tahu, nampak rakaat tu apa ke bendanya. Barulah bila kita bagi takrif dapat faham. Kalau takrif dulu tak pernah buat, tak jadi, tak faham. Tapi bagi yang dah biasa, dia kan susah solat tu. Tak susah lah. Jadi susah senang ni dia subjektif jugalah, mengikut kena ikut dalam perspektif agama. Kesukaran mendesak itu luas maknanya, termasuklah sakit. Tapi sakit tu tengoklah jenis. Masa sakit tekuk nak jamak. Sakit tekuk kan. Musafir, hujan lebat yang menyebabkan banjir lumpur. Gitu. Hujan ni kalau maknanya dia, yalah kalau masjid dulu zaman Nabi tu bukan masjid macam kita. Mana ada lantai kan, berlantaikan tanah. Pernah dalam satu hadis Nabi SAW sujud, seluk lah malam tu hujan, seluk di muka dia tu. Sebab hujan malam tu. Kita hujan tanah tak seluk pun atas ni. Yang kapek apanya, dia tu. Tengoklah bukannya semua jenis hujan. Gitu, tengok keadaan. Yang menyebabkan cuaca terlalu sejuk. Kalau cuaca sejuk malah nak bangun, tak boleh lah jamak kan. Saja bukan sekadar tugas yang tidak boleh ditinggalkan kerana melibatkan nyawa insan. Bukan sekadar bertugas. Ni sakit yang, bertugas yang, hujan dan banjir yang, kena tambah lagi kan. Ada orang dia tak semayang, dia sebab apa dia tak boleh tinggal pelanggan ramai sangat. Boleh nak jamak? Tak boleh. Dia tidak melibatkan nyawa. Tinggallah dulu. Kena gila lah semayang kan. Gila lah semayang.
Sebab apa tak bayar Zuhur? Sebab apa? Pelanggan ramai tengah hari, makan tengah hari. Beli air ke? Tak boleh lah. Tak boleh jamak gitu. Kerja yang macam mana? Kerja yang melibatkan pembedahan nyawa insan kan. Tinggal terbuka perut dia bila nak jadi doktor. Doktor pula was-was lah. Ambil semayang setengah jam tak siap lagi. Contoh kata. Badan dah lah. Gitu. Dan sebagainya yang berkaitan dengan kesukaran mendesak. Yang ni hadis satu lagi. Juga hadis daripada Abdullah bin Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina al-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal isya' fil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Bukan sebab hujan, bukan sebab takut kepada musuh. Jadi hadis ini menunjukkan jamak solat dibenarkan jika ada kesukaran mendesak, tidak semestinya kerana hujan yang menyekat jalan ke masjid ataupun kerana takutkan musuh. Sebab dalam tu disebut bukan kerana takut, bukan kerana hujan, kerana sebab-sebab lain lah. Hukum orang jamak solat tanpa keuzuran kesukaran yang benar ni untuk bagi peringatan. Hukum orang jamak solat tanpa keuzuran ataupun kesukaran yang dibenarkan. Para ulama mengatakan bahawa al-jam'u bainas salatain min ghairi udhrin min al-kaba'ir. Jamak dua solat dalam satu waktu tanpa keuzuran termasuk dalam kategori dosa besar. Jamak salat tanpa kesusahan ataupun keuzuran yang digunakan syarak adalah seperti orang yang sengaja tidak salat fardu dalam waktu yang diwajibkan. Hukumnya berdosa besar. Ini kerana setiap salat fardu itu wajib dilakukan pada waktunya yang telah ditentukan. Ayat mana tadi? Ayat 103 surah An-Nisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu menjadi kewajipan ke atas orang beriman dalam waktu yang ditentukan. Sebab tu syarat sah solat masuk waktu. Lepas tu paling besar ganjaran pahala solat ni di awal waktu. Kan dia berkaitan dengan waktu. Oleh kerana setiap salat itu ada waktu tersendiri, seseorang itu tidak boleh menghimpunkan dua salat dalam satu masa kecuali dengan sebab syar'i, iaitu wujud kesukaran yang mendesak, bukan sebab yang diada-adakan. Gitu. Contoh keadaan tidak boleh jamak. Sekadar hujan biasa, hujan hari ni. Padahal kita duduk dalam rumah je jamak bendanya. Kan? Sekadar cuaca sejuk. Musim tengkujuh pakai jamak belaka padahal. Sekadar mahu cepat ke tempat kerja, bangunlah kan, siaplah contoh. Sekadar sibuk bekerja, sekadar sakit yang masih boleh bergerak ke sana kemari, sekadar waktu isyak masuk lewat. Ini yang berkenaan dengan masuk isyak lewat tu lah. Salah satu perkara yang dibincangkan oleh para ulama dalam bab ini ialah bolehkah jamak solat apabila waktu isyak terlalu lewat di negara-negara yang tertentu. Ramai syekh-syekh kita ni jawab dia memang ni isunya besar lah bagi negara-negara yang isyak masuk lewat. Kan maghrib pukul 9, isyak pukul 11.30. Kan tapi pukul awal gitu. Salah satu perkara yang dibincangkan oleh para ulama dalam bab ini ialah bolehkah jamak solat apabila waktu isyak terlalu lewat dengan negara tertentu. Sama seperti sebab-sebab lain yang bergantung kepada situasi dan tahap kesukaran yang dihadapi dalam satu masa, demikianlah juga dalam hal ini. Contoh dia, doktor. Bukan semua doktor pembedahan boleh jamak solat apabila terlibat dengan pembedahan. Kalau benda tu sekadar 2 jam, tak payah nak jamak. Gitu kan contoh. A dan B dilanda banjir. Ni contoh banjir ni kan. Bagi contoh banjir tadi kan. Jika A berada di tempat yang dilanda banjir dan dia boleh solat di tingkat atas rumahnya, maka A tidak boleh jamak tamak. Kita rumah 2 tingkat, memang banjir bawah air. Tak ada benda-benda kita tahu dah, dia akan suruh 2-3 hari ni. Kita semayang zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Bila ayat dia datang hujan semua dia datang. Tak ada. Berbeza dalam kawasan yang sama tapi rumah orang ni lain. Tu A rumah dia tinggi. B, jika B berada di tempat yang sama yang dilanda banjir, rumahnya ditenggelami air sampai ke atap. Sampai atap rumah dia. Dan dia sedang menunggu bantuan di atas bumbung rumahnya. Nak suruh dia solat dalam waktunya lagi. Jamak tamak. Itulah sebenarnya jamak. Jadi maksudnya saya nak bagi tahu dalam satu situasi tu mungkin individu tu berbeza kesukaran, tahap kesukaran tu gitu deh. Yang tu baca sendirilah untuk di luar kawasan sebab kita tidak terlibat tu. Kita tidak terlibat dengan tu. Sekadar
baca di mukadimah tu. Panjang lagi di bawah tu. Ni last sekali ni, atas sekali. Ini macam mana penyelesaian dia ni? Kita anggarkan soalan-soalan gini dia akan berulang lah. Contoh macam mana puan? Saya niat puasa ganti malam ni kan, ramai orang puasa ganti sekarang ni. Bangun pagi saya terus minum air, selepas itu saya lihat jam dan ternyata sudah subuh. Macam mana? Ni orang kemaman ni. Jam ada dinding, jam tangan ada ni. Apa hal bangun pagi kita pergi minum air? Tahu dah lewat. Gitu. Macam mana puasa? Tak, kenapa dia bangun tidur gitu minum air tu pun? Jadi dia set dalam kepala dia nak puasa. Ini boleh. Sebab kalau kita salah ingat azan orang tu azan awal bukan sebab kan sama ada nak salah azan kan. Ini bangun tidur dalam keadaan supaya dia tak pun dia tak nak. Ustazah tak puas hati sebab apa? Sebab apa pergi minum air dulu tu? Kita tahu dah kan subuh ni kan, sebab rutin pada Ustazah sebab kita dah ada jam kan, sepatutnya tengok bangun tu tengok jam dulu. Kau macam mana puan-puan rasa? kalau dia tak sengaja boleh dia Ustazah, dia macam dia nak suci hati dia minum air. Lepas tu dia buang. Dia rasa dia kodoh. Kalau puan-puan, kalau gini macam mana? Kalau dia tu, kalau kata gini, kalau dia tu bangun mama dok, bangun semai subuh. Duduk 10 minit orang pun baru azan. Allah Akbar, macam mana gitu? Macam mana? Ada tak dia lebih waktu? Ke mama juga. Macam subuh tu dia tidur sampai 7 lepas tu dia subuh. Tak ni. Dia semayang dah ni. Jadi dia ke mama. Dia sama kan tadi kita kan. Dia tak tengok jam. Dia bangun mama mayang. Oh masa. Dia tengok bilik orang pun azan subuh. Baru tengok jam. Astagfirullah. Dia boleh teruskan solat ke dia kena solat semula? Puasa tadi macam mana? Ustazah bagi link tu pandangan Ustazah. Ustazah bagi link yang baru berkenaan dengan soalan ni. Puasa ada disiplin yang mesti dipatuhi, khususnya dari sudut masa imsak. Puasa ni rukun dia tak payah kan, berkaitan dengan masa saja. Dia rukun dia tak banyak. Tapi waktu imsak tu kena jagalah kan, iaitu mula menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bagi kes ini, tindakan terbaik A, ini pandangan Ustazah lah, tindakan terbaik puan A setelah bangun ialah melihat jam terlebih dahulu. Kerana A tahu bahawa makan setelah waktu subuh membatalkan puasa. Apatah lagi waktu subuh di tempat A sangat mudah disemak melalui hujung jari. Jam ada semua tu kan. Gitu. Sama seperti solat subuh, apabila bangun pagi A tidak boleh terus solat subuh terlebih dahulu. Sebaliknya perlu lihat jam lah terlebih dahulu, sebab kita ni jam kan, kita tak tengok matahari dah. Kerana subuh mesti dikerjakan dalam waktunya. Sama lah, puasa mesti ditahan pada masa dia. Jika A solat dahulu kemudian baru melihat jam dan ternyata subuh belum masuk semasa dia sudah solat tu, maka A wajib ulangi solat tersebut dalam waktunya. Mula kan? Gitu. Keadaan berbeza jika A baru sampai di luar negara, tidak pasti waktu subuh di sana. Puan Jazalina pergi Korea contohnya kan. Mana ada waktu? Susah lah nak dapat, kita baru hadir kan, baru tak tahulah dia ada ke JAKIM. Tak adalah JAKIM kan, contoh kan. Bukan negara Islam. A bangun pagi dan minum dalam keadaan tidak pasti subuh sudah masuk ke belum, kerana A belum biasa di tempat baru. Bangun pagi A terus minum air dengan anggapan mungkin belum masuk waktu subuh. Setelah minum ternyata keadaan sebaliknya. Kalau yang tu boleh diterima.
Kalau yang itu boleh tidak. Dalam hal ini sebenarnya, dalam kes tu, ulama berbeza pandangan. Golongan pertama mengatakan A boleh meneruskan puasanya, sah dan tidak perlu menggantikan puasa. Golongan kedua mengatakan A sudah batal puasanya kerana dia makan setelah waktu subuh dan dia perlu gantikan puasa dia pada hari lain. Berdasarkan latar belakang dan keadaan, kita simpulkan begini. Jadi pandangan golongan ulama pertama yang mengatakan sah dan boleh teruskan puasa adalah sesuai bagi A ketika berada dalam keadaan C, keadaan di luar negara tadi. Tersilap kerana suka pastikan waktu subuh di luar negara. Itu boleh nak pakai pandangan tu. Manakala pandangan golongan ulama kedua yang mengatakan tidak sah dan puasa itu perlu diganti pada hari lain adalah sesuai bagi A ketika dia berada dalam keadaan B, iaitu sepatutnya bangun tengok je dulu tengok internet dulu, jakin waktu sembahyang masuk pukul berapa, baru minum air. Berapa ramai di antara kita ni memang dia niat malam dah kan nak puasa, lepas tu dia makan dulu, kok tak bangun ke apa kan. Bila bangun kita tengok jam dulu, kalau tak pun kita rasa kuat, kita teruskan puasa hari tu. Jangan minum air dulu. Nak puasa solat pun tak jadi dah kalau dah minum. Gitu kan. Tu tindakan berhati-hati. Oleh itu bagi kes puan, kita nasihatkan puan akan ambil pandangan yang kedua kerana ia lebih selamat dan berhati-hati serta sesuai dengan kondisi yang dibayangkan dalam soalan. Gitu dah. Mudah-mudahan puan mendapat pahala di atas usaha yang telah dilakukan untuk berpuasa ganti dan mudah-mudahan dipermudahkan menggantikan puasa tersebut pada hari-hari berikut. Semoga Allah menerima amalan kita semua setelah sedaya upaya kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita kata nak sah tak sah tu, kita nak satu je orang tu ikut dia lah supaya Allah terima amalan kita. Itu sahaja. Jadi kena buat sebaik-baiknya lah. Gitu kan. Jadi pada ustazah rasa tak puas hati pasal dia tak tengok jam dulu. Dan kita kalau nak puasa ganti ni kena niat malam kan. Niat malam jadi sedia sikit nak makan lah sikit lebih ke malam tu. Kalau tak bangun tu kita boleh teruskan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri kita sendiri, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.